Okey, kita berkongsilah. Kita manfaatkan masa yang ada ini untuk kita gunakan pada pelajar-pelajar sendiri dapat maklumat ini untuk digunakan dalam SPM nanti. Tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput Cikgu Antaran untuk memberikan ceramah. Silakan. Hello. Hello, cikgu, boleh dengar suara saya? Boleh Cikgu Antaran. Clear. Okay, thank you. Thank you. Alright, selamat pagi cikgu-cikgu dan para pelajar sekalian. Okay, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada JPN, Sektor Pembelajaran, untuk memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit maklumat lah. Sebelum kita punya pelajar menduduki moral SPM. Okay, so tanpa buang masa saya teruskan. Kalau cikgu tak dengar ke apa-apa gangguan lain ke apakah, stop me Okay cikgu. Okay, saya teruskan. Okay, first of all, saya teruskan dengan mindset pelajar. Okay, so kita sudah dekat dengan SPM. Kalau kita kira pun tak sampai 1 bulan dah. Okay, nanti saya paparkanlah berapa hari lagi untuk SPM, berapa hari lagi untuk moral dan sebagainya. Okay, so mindset pelajar kita macam mana sekarang? Okay, ada yang takut, ada yang macam risau, macam tak habis ulang kaji dan sebagainya. Ada yang rasa macam masih susah juga moral ini dan sebagainya. So, apa-apa pun kita kena positifkan diri kita, mindset kita. Okay, apa? Kita cuba yang terbaik untuk SPM ini. Macam itulah mindset dia. Jangan ada gangguan untuk minda kita. Itu yang penting. So, kalau ada gangguan, memang kita tak boleh nak concentrate, tak boleh nak fokus. Jadi, kita kena fokuskan benda yang kita nak buat. Jadi, mindset adalah sangat-sangat penting. Okay. Yang kedua, okay, inilah tarik-tarik penting yang saya beritahu tadi. Okay, 25 nanti kita sudah bermulalah ujian bertulis SPM 2025. Okay, so kalau kira daripada hari ini ada 12 hari sahaja. So, tak nak, mesti kena buat juga. 12 hari ini akan menentukan siapa anda pada bulan 3 ataupun 2 next year. Macam itulah result keluar kan. Okay, so yang kedua, 2 Disember. Ini adalah untuk tarik moral lah. So, untuk moral ni kita lebih kurang 19 hari pula. Okay, so 2 tarik ini sangat penting. Semua paper pun penting juga, tapi fokus kita ini moral kan. Jadi saya ambil SPM dengan pendidikan moral pula. Okay, so ini 2 tarik So jangan lupa, penting. Okay, so seperti mana yang saya selalu beritahu moral textbook adalah benda yang paling wajib, penting dan paling, orang kata, bahan rujukan utama untuk SPM lah. Okay, siapa yang dah ulang kaji daripada Form 4, Form 5, dia dah kuasai, dia tak jadi apa-apa masalah untuk menjawab nanti. Okay, katakan ada kurang ulang kaji ataupun masih ada masa lagi. Macam saya beritahu tadi, 12 hari ataupun 19 hari untuk kita boleh ulang kaji sepenuhnya. Jangan risau, kita masih ada masa lagi, kita gunakan masa yang ada sebaik mungkin. Okay, so 2 textbook ni Sekarang jangan rujuk pula textbook. Tak payah rujuk. Kamu rujuk saja nota-nota yang pernah kamu orang buat tu. Kalau ada nota, rujuk tu saja. Sambil buat latihan dan tunjuk dekat cikgu lah. Minta cikgu sema lah. Until last minute kita boleh buat benda tu. Okay, sekurang-kurangnya 1 essay lah ataupun 1 struktur lah. Cuba buat supaya kita selalu pada keep in touch dengan kita punya moral ni. Okay, sometimes kita fokuskan subjek lain ataupun kita fokuskan mana-mana subjek yang macam BM kan, first paper kan. Okay, kita fokuskan itu, terlupa pula moral. Tiba-tiba 1 minggu tak sentuh moral, macam tu. Jadi untuk elakkan macam itu, bolehlah sentiasa ada macam keep in touch. Macam
satu esei satu hari ataupun 2 hari sekali satu struktur. Macam tu lah. At least kita ada macam kesinambungan macam tu. Okey. Yang seterusnya agihan markah dan juga soalan seperti mana yang kita sedia maklum inilah bahagian A, ada 5 soalan struktur, okey, tak ada apa-apa perubahan dan semua soalan bahagian A wajib jawab. Sebab semua struktur sahaja. Lepas tu bahagian B, ada 2 soalan esei, pilih satu sahaja. Okey. Lepas tu bahagian C, ada 2 esei besar lah yang membawa markah 20 dan 20. So total dia 40 markah. Okey. Ada pelajar macam ni. Bahagian A semua dia buat. Bahagian B pun semua dia buat. Boleh ke macam itu? Okey. Kalau tanya dekat saya, okey, saya akan bagi option pilih betul-betul pelajar rasa boleh buat, pilih soalan itu. Baca dua-dua soalan, jangan baca satu saja. Tengok satu soalan tu senang, terus jangan. Baca dua-dua soalan, lepas tu pilih. Minda kita akan beritahu, okey ini senang. Okey, buat yang senang sahaja. Separuh jalan buat, lepas tu macam soalan 7 lagi senang. Jangan ada confuse masa dah mula soalan tu. Sometimes saya sendiri nampak student kan, mereka buat soalan 6 dulu, separuh jalan dia stop, macam susah saja tak boleh fikir. Dia akan alih kepada soalan 7. Jangan buat macam itu. Itu akan membazirkan masa kita, seriously. Jadi, pilih soalan yang betul-betul rasa kita boleh buat, pilih itu. Pilih pilihan yang paling tepat. Okey, sebab itu membawa markah tau. Okey, let's say kalau kamu nak buat dua-dua, apa jadi? Salah yang besar ke? No. Actually, saya cerita pasal bazir masa, time management itu sahaja. Sebenarnya, kamu nak buat 2 soalan pun boleh sahaja. Tapi saya punya soalan, kenapa kamu nak buat soalan padahal kamu boleh buat satu soalan dengan sebaiknya? So, kita boleh kurangkan satu set punya soalan tu untuk bahagian lain. Jangan nak buat semua. Ini sikit, tak payah buat macam tu. Pilih satu pilihan yang paling kau rasa boleh buat, confident. Okey? Okey, yang ini Okey, ini bahagian A, B dan C. Okey, satu lagi untuk soalan struktur, kita ada 50 markah sahaja kan? Macam A, 5 soalan 50 markah kan? Sebenarnya kita ada 60 markah untuk bahagian A. Esei 40 markah. Okey? Saya cerita macam mana. Bahagian A ada 5 soalan 50 markah, betul? Bahagian B ada satu soalan 2 markah, ada satu lagi soalan 8 markah. Kita ambil soalan 2 markah tu. Okey, 50 campur 2, 52 dah. Bahagian C ada soalan 1 A 4 markah, soalan 2 A 4 markah. So di sini ada 8 markah. So 52 campur dengan 8, 60. Kenapa saya kata semua ini soalan struktur? Sebab satu saja. Semua adalah soalan pecahan. Dia ada membawa markah 2 markah, 4 markah, 3 markah, macam itu saja. Jadi saya anggapkan semua itu adalah sebagai struktur. Jadi pelajar ada sangat banyak peluang untuk dapat skor. Sekiranya kamu skor dekat bahagian struktur sahaja. Soalan-soalan pendek itu kan, kamu boleh kuasai soalan-soalan itu, memang kamu boleh lulus. Kita belum sentuh lagi soalan esei. Kita cerita pasal soalan struktur saja. So 60 markah, 30 tak boleh dapat ke? Separuh saja, saya tak minta banyak, separuh. 60 tolak separuh, 30 sahaja. Boleh dapat kan? Okey, 30 markah dekat soalan struktur, baki 40. Kita tak payah separuh pun, kita minta 10 sahaja. 40, 30 campur 10, 40. Dah lulus dah. Kalau kita cuba usaha lagi, kita akan dapat apa result yang kita nak. Betul tak? Okey, saya ceritakan lagi inilah pecahan markah dia. Okey. Ini macam timetable lah. Okey, markah dan grade dia. Contohlah 60 markah tadi, 60 markah ni sudah grade B dah. 60 sudah jadi B dah. Itu kalau betul-betul dia kuasai soalan struktur sahaja, dia belum sentuh lagi soalan esei. Okey, dapat 50 pun cukup lah, 40 pun cukup lah, 30 pun cukup lah. Kita nak minimum ke kita nak maksimum? Kita yang tentukan. Jadi, ingat 60 markah untuk struktur. Okey. Katakan pelajar nak upgrade result kita. Contohlah, last time kamu dapat result 40E sahaja. Ni tengok range markah 40 hingga 44, grade dia E. Okey. Okey, cuba tengok jadual di sebelah sini pula.
Okey, ini adalah soalan. Ini yang warna merah ni jumlah markah. Okey, kolom yang pertama ini, kalau kamu dapat markah 4 sahaja satu soalan. Maksudnya, satu soalan kamu dapat 4 markah. Okey, satu soalan dapat 4 markah, soalan 2 4 markah, sampai 5 markah. Sorry, 5 soalan tu 4 markah saja. Tengok sampai soalan struktur esei semua tu. So saya letak di sini semua 4 sahaja. Ingat kamu dapat 4 markah sahaja untuk setiap soalan, kamu akan lulus. Lulus. Okey. Katakan kamu sudah lulus masa trial hari itu. Kamu nak upgrade result kamu. Kamu nak jadi E kepada C. C Sekarang kita tengok row ini pula. Untuk dapatkan C, pelajar mesti dapatkan sekurang-kurangnya 5 markah untuk setiap soalan. Kalau dia dapat 5 markah soalan 1, soalan 2 5 markah, sampai esei pun 5 markah, memang dia boleh dapat 51, iaitu range markah dia 50 hingga 54, dapat grade C. Inilah cara dia. Ini saya selalu beritahu, kita boleh setkan markah untuk diri kita. Okey? Memanglah cikgu akan bagi target untuk pelajar. Okey, betul. Sebab kita nampak apa usaha dia, apa hasil dia. Tapi ini tips untuk pelajar, dia sendiri setkan target, dia sendiri boleh ubah dia punya markah. So ini panduan lah untuk ubah markah berdasarkan jadual yang saya paparkan ini Okey, next. Dalam moral ni untuk form 4 and form 5, tingkatan 4 dan 5. Okey, 2 perkara adalah selalu saya tegur penting, iaitu satu nilai universal, satu lagi teknik menjawab. Nilai universal kita ada 18. Teknik menjawab adalah cara kita jawab soalan struktur dan juga cara kita jawab soalan esei. Itu sahaja. Saya rasa calon-calon SPM ni sudah tahu kan cara menjawab struktur macam mana, esei macam mana kan. Itu sahaja. Kamu kena buat benda tu dengan teguran cikgu kamu di sekolah kamu. Itu sahaja. Okey, kalau cikgu tekap ini jangan buat. Okey, jangan buat. Cikgu kata buat macam ini, buat macam itu. Itu sahaja. Kalau dah tahu benda tu, maksudnya anda sudah tahu teknik menjawab. Cara menjawab soalan dia. Okey? So ingat soalan memang ada campur. Struktur dan juga esei. Jadi kamu kena ingatlah. Benda-benda yang kamu sudah belajar sebelum ini, kamu kena aplikasikan dekat soalan kamu tu. Okey? So nilai universal, 18 ada. Teknik menjawab, ada cara dia menjawab soalan dia. Okey. Okey, paparan ni pula, nilai universal. Kita ada 18 nilai universal daripada form 1 sampai form 5, nilai yang sama sahaja, maksudnya sama, kata kunci pun sama saja. Okey, kenapa saya paparkan ini? Okey, sebenarnya ramai student tiba-tiba masa nak menjawab tu tak ada dapat idea nak tulis apa-apa kan. Okey, saya biasakan mereka macam tulis kata-kata kunci ni. Yang cikgu-cikgu pelajar-pelajar nampak dekat paparan ini, kata kunci nilai ada kan? Saya minta pelajar ataupun saya galakkan pelajar gunakan kata kuncinya dalam jawapan mereka, kalau mereka ingatlah. Sebab tu saya paparkan benda ni. Sebenarnya benda ni boleh dapat daripada Google lah. Okey. Okey, kata kunci ni boleh guna dalam jawapan kita lah untuk memudahkan pelajar kalau tak dapat idea tiba-tiba kan. Okey, so 1 hingga 9, 10 hingga 18. So 18 nilai kita ada kata kunci. Tapi hati-hati tahu. Sometimes dalam kata kunci pun ada nilai. Contoh nilai hormat ni 14 ni, nilai hormat. Cuba tengok kata kunci dia. Menghargai dan memuliakan seseorang. Itu satu. Yang kedua, menghormati. Menghormati. Menghormati adalah kata dasar dia hormat. Hormat adalah nilai hormat. Jadi hati-hati. Jangan main guna semua yang saya paparkan saja. Itu boleh. Okey? So ingat kenapa saya cakap nilai tidak boleh guna dalam jawapan kita kalau dia tak tanya nilai. Kalau dia tanya nilai, baru cerita pasal nilai. Okey? Okey, ini ringkasan nilai universal. Okey, yang ini sangat penting. So saya tidak tahu sama ada semua sekolah ada benda ni ke ataupun tidak tahu. Dekat daerah Manjung memang ada benda ni. Okey, cikgu-cikgu daerah Manjung memang ada lah. Okey, ini adalah kata-kata gantian untuk nilai universal. Okey, contoh macam kerajinan. Kita nak gunakan perkataan rajin. Tapi kalau gunakan perkataan rajin tu, itu adalah consider nilai kerajinan. Jadi, kita nak ganti apa?
ganti dengan dedikasi ataupun tekun, macam tu. So di sini saya senaraikan semua. Macam kejujuran kita selalu boleh gunakan ikhlas. Biasakan gunakan perkataan-perkataan macam ni, ikhlas. Keberanian, gagah. Kerjasama, usaha sama. Kerjasama ni memang pelajar selalu guna. Pihak sekolah perlu bekerjasama, pihak masyarakat perlu bekerjasama dengan pihak sekolah. Sentiasa selalu keluar punya. Kalau tulis ayat pun memang akan keluar, automatik keluar punya. So gantikan kerjasama dengan usaha sama, sebab kerjasama adalah nilai universal. Okey? Kebebasan, bebas. Kita boleh bebas bersuara. Kalau dah gunakan bebas bersuara, bebas itu consider kata dasar nilai kebebasan. Jadi memang tak boleh lah. Okey. Boleh diganti dengan tidak terhalang. Macam tu lah. Okey. Sekejap dia automatik keluar. Boleh dengar ke juga? Hello, cikgu boleh dengar? Tengah. Okey, thank you. Sebab tiba-tiba sudah keluar. Okey, thank you. Padang jelas. Thank you, sir. Okey. Boleh. Bahasa tu boleh gantikan dengan tidak terhalang. Macam tu jugalah. Kesederhanaan digantikan dengan tidak keterlaluan. Kasih sayang, cinta. Ada pelajar gunakan perkataan menyayangi. Lepas tu dia argue dengan kita pula. So, kita tak gunakan sayang, kita gunakan menyayangi sahaja. Boleh ke? Memang tak boleh. Bagi tahu dia. Ada yang cakap macam ni. Mengasihi, mengasihani. Dia kata, saya tak gunakan sayang. Saya gunakan kasih sahaja. Tak boleh ke? Memang tak boleh. Dua-dua wording tu tidak boleh. Okey? Kalau boleh, elakkanlah. Ganti dengan cinta. Boleh, tak ada masalah. Okey, harga diri. Dia ada dua, menjaga maruah, memuliakan maruah. So, mana-manalah ikut pada situasi soalan tersebut. Hormat digantikan dengan taat. Okey? Okey, hemat tinggi pula, bersopan santun. Okey? Bertanggungjawab. Ini pun familiar. Pelajar selalu gunakan bertanggungjawab ini. Okey? Boleh tukar ataupun minta gantikan dengan memikul tugas, melaksanakan tugas, obligasi. Obligasi itu memang bertanggungjawab lah. Biasanya pelajar tak gunakan obligasi ni. Memikul ke melaksanakan, macam tu saja dia. Okey? Next, berdikari. Tanpa bergantung kepada orang lain. Ada pelajar menjawab dekat soalan yang saya bagi hari itulah. Berdiri atas kaki sendiri. Berdikari itu dia bagi tahu berdiri dengan kaki sendiri. Actually saya faham. Saya faham apa yang dia nak sampaikan. Tapi saya minta dia ubah. Saya kata jangan buat macam tu. Cuba guna ayat macam ni. Tidak bergantung kepada orang lain. Macam tu. Sebab dia macam susah. Sometimes ada pemeriksa faham, ada pemeriksa tak faham. Yang terima tu faham, yang tak terima tu tak faham. So kalau dia sudah biasa buat macam tu, sometimes pemeriksa tak terima, rugilah dia kan. Jadi kita tegur dia. Okey? Lepas tu berterima kasih. Ini pun sama juga familiar. Pelajar selalu gunakan berterima kasih, ganti dengan bersyukur. Okey, baik hati. Baik hati biasanya dia bergantung pada konteks ataupun situasi yang diberikan. Dia ada banyak. Baik hati ni boleh macam umum, banyak. Pemurah boleh, murah hati boleh, hati mulia, budi pekerti. Semua benda yang berkaitan dengan baik boleh masuk dekat sini. Okey? Rational. Pemikiran yang waras, logik, matang. Saya biasa gunakan matang. Okey? Seterusnya patriotisme. Cinta akan negara, semangat nasionalisme. Okey. Di sini pula saya selalu gunakan nasionalisme. Okey, ganti dengan patriotisme. Dan last, toleransi. Tolak ansur, sabar, mengawal diri. Tiga-tiga pun betul juga guna ikut kesesuaian situasi yang diberikan dalam soalan. Okey. So inilah beberapa kata-kata gantian untuk nilai universal. Alright. Macam saya sebut tadi, 18 nilai ini tidak boleh masuk dekat jawapan huraian kita mana-mana bahagian lah. A ke B ke C ke tak boleh. Kecuali soalan tanya nilai baru cakap nilai. Itu saja. Okey. Peribahasa simpulan bahasa pun sekarang dia orang tak terima. Tak payah nak fokuskan tu macam Big M. Okey, dia orang kan fokuskan bahasa, struktur ayat semua tu. Tak perlu. So kita nak idea yang tepat dengan situasi macam tu saja. Okey.
Ini satu contoh. Contoh penggunaan nilai dalam jawapan pelajar. Contohlah, nyatakan 3 punca berlakunya kerosakan dalam taman permainan. 3 markah. Okey, 3 jawapanlah. Tidak hargai kemudahan. Penduduk tidak bertanggungjawab. Sikap mau rosak harta benda awam. Okey, so ini semua adalah beberapa contoh. So di sini dia cuma dapat 2 markah sahaja sebab dia gunakan nilai universal dalam jawapan dia. Okey. Okey, tempoh ujian. Kita cuma ada 2 jam 30 minit. Para pelajar paling maksimum saya dengar problem ini. Macam mana? Pelajar tak cukup masa. 2 jam 30 minit ni memang tak cukup. Sebenarnya masa kita nak test mereka dekat di sini, dekat sekolah ke ataupun ujian mana-mana kan, tak ada masalah. Dia orang boleh buat. Tapi once the exam, memang tak cukup masa. Kenapa? Kenapa kita boleh drag masa dekat situ. Itulah masalahnya. Okey? Contohlah, tengok ini adalah pecahan masa yang saya bagi dekat student sini lah. 2 jam 30 minit ni, 50 minit pertama tu saya minta pelajar buat soalan bahagian A sahaja. Okey, 50 minit pertama. Maksudnya, satu soalan struktur 10 minit. 5 soalan struktur 50 minit. Macam tu. Okey. Bahagian B pula, pilih satu soalan saja yang betul-betul boleh macam rasa yakin boleh buat. Pilih satu saja 10 hingga 15 minit sahaja. Sebab kita tak buat dua soalan. Satu soalan sahaja. Pilih satu 10 hingga 15 minit. Okey? Kalau lebih daripada 15 minit ni, jangan sambung dekat situ. Cuba pergi ke bahagian lain pula. Kalau lebih daripada 15 minit ni memang akan tak cukup. Tak cukup masa. Sebab kita kena buat bahagian C pula. Okey? Okey. 85 minit pula bahagian C. Selebihnya gunakan semaksimum yang boleh untuk bahagian essay di bahagian C. Okey? So ingat 50 minit, 15 minit, 10 hingga 15 minit lah yang kedua. Lepas tu 85 minit. Cukup. Okey. Untuk ini, saya selalu minta pelajar saya letak jam atas meja ataupun tengok jam dekat Dewan Peperiksaan ataupun minta mereka catat jam dekat soalan dia. Okey, bahagian struktur 8.30 sampai 50 minit saja. Okey, 8 sampai 85 minit saja. So, 8.50 saya kena masuk bahagian B. Macam itulah. Supaya dia sentiasa ingat. Okey, saya kena habiskan 50. Jangan stres tau, jangan stres. Sebenarnya okey. Kalau dia sudah praktis macam itu, okey saja, tak ada masalah. Okey? Nanti dia stres pula. Ini putar habis nak pergi B lah, B putar habis nak pergi C lah. Nanti stres, jangan macam tu. Just relax saja. Okey. Watak dalam soalan. Watak dalam soalan, biasakan penggunaan watak dalam soalan. Ramai ada masalah nak cari watak apa, mana satu. Ini watak ke, ini watak ke? Tak pasti kan? Okey. Biasanya saya minta pelajar ambil ayat daripada soalan. Ambil sedikit, lepas tu campur dengan jawapan dia sendiri. Itu yang saya letak dekat sini. Kalau tak pasti, ikut dari soalan. Maksudnya, saya minta pelajar salin ayat sedikit daripada soalan, campur dengan jawapan dia sendiri. Macam itulah. Okey. Contohlah. Saya bagi tahu Terangkan tindakan yang patut diamalkan oleh Agilan. Contoh. Pelajar tu confused. Agilan ke tindakan? Mana satu watak? Saya tak pastilah. Okey. Jadi, dia boleh buat macam ni. Tindakan yang patut diamalkan oleh Agilan ialah boleh. Ataupun tindakan pertama ialah boleh. Macam tu saja. Simple sahaja. So, mulakan daripada ayat, daripada soalan tu. Okey. Jangan salin bulat-bulat soalan itu pergi sini. Itu memang tak boleh terima lah. Okey. Jangan salin soalan ataupun jangan bagi situasi yang sudah ada dekat soalan itu salin balik itu, baik tak payah salin. Sebab memang tak ada markah. Okey. Kalau kamu nak guna ayat soalan itu pun, guna ayat kamu sendiri, lepas tu campur dengan jawapan sendiri. Itu diterima. Okey. Ini 5 watak yang mesti kita tahu. Commonly lah common. Okey, yang pertama diri.
dia ada watak saya, nama anda. Ada soalan yang tanya pendapat kita. Apakah perasaan anda? Berikan alasan. Apakah perasaan Ramu berdasarkan situasi di atas? Ini semualah watak diri. Dalam diri kita, sekeliling kita sahaja. Diri kita, saya, nama kita punya kawan, semua tergolong dalam watak diri. Okey? Yang kedua, watak adalah keluarga. Biasanya ibu bapa, adik-beradik, saudara mara. Okey? So di sini yang paling biasa kita familiar dengar tu adalah berkaitan dengan ibu bapa sahaja. Okey? Institusi keluargaan ataupun keluarga pun dia pecahkan kepada dua, sama ada ibu saja ataupun bapa sahaja ataupun kedua-dua, peranan ibu bapa ke, macam itulah. Okey? Yang ketiga, watak masyarakat. Satu, jiran. Yang kedua, warga sekolah. Yang ketiga, media massa. Dan empat, media sosial. Media massa, medium perantara untuk menyampaikan maklumat. Media sosial adalah aplikasi, apps. Okey, kita tahu kan? Okey, jiran. Jiran tahu kan? Orang yang bersebelahan dengan kita. Warga sekolah, kena tahu juga. Sometimes kalau saya pergi ceramah ke mana-mana kan, saya tanya ni, berikan saya satu contoh warga sekolah. Pelajar selalu cakap, aunty kantin lah, pakcik guard lah, uncle guard lah, tukang sapu lah. Dia ada macam tu lah. Tapi betul lah jawapan mereka. Tapi, kalau kita nak tulis jawapan tu, ubahlah sikit. Aunty kantin tu kasih ubah. Ubah jadi pengusaha kantin. Okey? Uncle, security uncle tu, ubah. Pengawal keselamatan. Macam itulah. Pembantu makmal. Macam itulah. Jadi, mereka kena tahu lah, pelajar kena tahu nama-nama, title mereka. Okey? Okey, next, negara. Negara pula, pemimpin rakyat Malaysia. Okey? Tokoh-tokoh, menteri, semua itulah. Rakyat Malaysia, kita semualah. Okey, watak-watak rakyat Malaysia. Okey? Okey, yang last, global, dunia, iaitu satu, Malaysia dan negara jiran. Yang kedua, Malaysia dan negara anggota. Malaysia dan negara lain di dunia. Kesemua global ini dalam buku teks form 5 daripada unit 10, 11 dan 12. Okey, dekat situlah. So, untuk pengetahuan kamu orang, yang bahagian ini, global ini, Malaysia dan negara lain di dunia ini berserta dengan negara-negara anggota ini tak banyak keluar lagi. Tak banyak keluar soalan lagi. So, mungkinlah, saya tak mau cakap apa yang berlaku. Saya belum tahu. Okey, once kita dah dapat soalan kan. Okey, ini tugas pelajar. Paling penting dan paling kena buat. Rujuk kehendak soalan. Dah dapat soalan, semua dah check semua okey, paper moral semua. Okey, soalan. Tengok kehendak soalan. Kata kunci lah, keyword apa yang dia minta. Lepas tu tengok markah dia. Okey, contoh katakan 3 markah. Soalan tu 3 markah struktur kan. Soalan itu perlukan 3 jawapan. Macam tu saja konsep. Itu tujuan saya minta tengok markah dia. Kita boleh just analyze. Okey, 3 markah. Okey, saya kena jawab 3 jawapan. Macam itulah. 4 markah, 4 jawapan. 6 markah, 6 jawapan. Okey, 8 markah. Ada pelajar cakap 8 jawapan. No. 8 markah adalah essay. Okey, so ingatlah. Di sini, bolehkah kamu bagi ekstra markah? Ekstra markah pula. Ekstra jawapan untuk soalan 3 markah? Boleh. 1 ataupun 2 cukup. Kalau rasa tidak confident jawapan yang diberi. Okey? Janganlah kamu sudah ada jawapan confident, lepas tu nak juga letak ekstra, tak perlu. Waste of time. Okey? So, tempat yang perlu kamu nak tambah markah, tambah jawapan, please. Okey? Next Okey, kesilapan menjawab. Ini pun common juga selalu pelajar buat. Tidaklah salah besar pun, tapi apa yang berlaku saya cerita. Okey, mereka bagi jawapan umum. Okey, contohlah saya ambil satu yang pertama sekali lah. Saya akan mengambil tindakan. Dia stop dekat situ saja. Macam saya, kalau saya baca, saya akan mengambil tindakan. Saya akan tanya dia soalan satu lagi. Apa tindakan? So ini yang maksudkan dekat sini macam tak jelas. Dia bagi umum. So kalau boleh, saya akan mengambil tindakan. Titik.
saya akan melaporkan kepada guru disiplin. Dia sudah bagi tahu dan dia sudah bagi tahu contoh tindakan dia. Itu lengkap. Faham tak? Kalau buat macam ini saja, saya tak faham. As a teacher, saya baca jawapan dia, saya tak faham. Macam, pelajar ni bagi jawapan umum lah. Saya akan dekat umum lah. So, jangan biasakan macam itu. Kalau pelajar ada buat macam ni, berikan jawapan spesifik. Khusus bagi dia. Beritahu apa yang kamu nak sampaikan. Terus terang saja. Okay? Okay, next. Ini pun sama saja lah menghadiri kempen. Kempen tu, ceramah tu, jangan kempen satu, lepas tu satu lagi ayat ceramah, satu lagi seminar, tak perlu. Kempen ke, seminar ke, ceramah ke, satu cukup. Lepas tu bagilah apa kempen. Kempen yang tak wujud pun kamu nak wujudkan pun boleh, tak ada masalah. Janganlah keluar topik daripada situasi yang diberikan. Okay. Saya akan memberikan sokongan itu sokongan moral. Saya akan memberikan bantuan, cakaplah contohnya bantuan pakaian, macam tu. Okey, soalan tanya pendapat ataupun pendirian, mesti jawab pendapat terlebih dahulu. Okey, contohnya lah. Dia kata, apakah perasaan anda berdasarkan situasi yang diberikan? Kamu bagi tahu lah perasaan kamu dulu. Saya rasa sedih. Saya rasa marah. Saya rasa bersyukur. Thanks God. Macam tu saja. Lepas tu beri alasan. Kenapa kamu ada perasaan marah? Kenapa kamu ada perasaan bersyukur? Macam itulah. Ya, Cikgu Ujaya. Jawapan kalau boleh jangan terlampau umum. Spesifikkan. Itu lagi bagus. Okey. Wajarkah tindakan anda? Wajarkah perbuatan ibu bapa di atas? Okey, kalau ada soalan macam itu, cakaplah. Wajar ataupun tidak wajar. Okey? Ada pelajar cakap ya. Itu kalau boleh jangan sebut macam itu. Wajar kan? Ya, wajar. Ya, wajar. Masih boleh terima sebab dia ada tulis wajar. Tidak, sahaja tak terima. Tidak, wajar, diterima. Okey? So, hati-hati ya. Wajar dengan tidak wajar tu tulis penuh. Wajar kalau kamu nak cakap wajar. Tidak wajar untuk jawapan tidak wajar. Okay, sometimes wajar ke tidak wajar ke dia akan tanya macam ni. Wajarkah perbuatan di atas? Satu soalan. Berikan alasan anda. 3 markah. So, untuk soalan itu, wajar itu memberi markah untuk soalan itu. Wajar akan membawa 1 markah. Itu terpulang pada kehendak soalan. Dan macam mana soalan tanya. Okay? Biasanya ada markah. Okay? Setujukah anda? Saya bersetuju. Saya tidak bersetuju. Okey? Ada soalan macam ni. Anda bersetuju dengan pendapat di atas. Pernyataan di atas. Okey. Dekat situ, jangan pula pandai-pandai tak setuju. Automatically wrong. Totally wrong. Sebab soalan itu sudah bagi pilihan untuk kamu. Kamu tak perlu bagi pilihan lagi. Kamu tak perlu buat pilihan lagi. Yes. So, anda bersetuju dengan pernyataan di atas. Maksudnya, kamu kena setuju, kamu kena macam sokonglah apa yang mereka cakap di atas tu. Kamu kena bagi bukti untuk pernyataan di atas itu. Jangan pandai-pandai, saya memang tak boleh terima, saya tak setuju. Bagi huraian kenapa tak setuju. Tak ada markah langsung. Okey? Hati-hati ya. Ini pun sama juga. Kalau boleh, jawab mengikut ruangan yang disediakanlah. Ini kita sorangkan ruangan jawapan kan. Ini pun saya tidak tahu kenapa pelajar pandai nak ubah-ubah. Sebab saya pernah jumpa banyak kali macam ni. Okey, kalau dia bagi ruangan jawapan Roman, soalan itu perlukan jawapan dalam bentuk Roman, point form. Itu kehendak soalan. Okey, kalau dia bagi macam ruangan garisan macam panjang macam ni kan, terbuka ini kan, dia nak jawapan dalam ruangan jawapan terbuka macam point, titik sambung, macam itu. Macam teks lah. Okey. Tapi masalahnya pelajar akan ubah kemana tahu? Dekat ruangan jawapan terbuka. Okey, simple saja, simple common sense. Kalau soalan tu minta macam tu, kamu buat macam tu saja, tak payah ubah. Selalu pelajar buat mistake apa tahu? Bukan mistake lah, mereka macam ubah kehendak soalan. Okey, ruangan jawapan terbuka ni dia letak point form. 1, dia tulis jawapan. 2, tulis. 3, tulis lagi. Tak perlu ubah. Tak perlu ubah. Okey? So, kamu tulis saja. Titik sambung sahaja. Dia nak macam itu, kamu jawab. Macam itulah kamu jawab. Tak payahlah kamu ubah kehendak soalan tu, cara menjawab soalan tu, tak payah ubah. Okey?
Gunakan jawapan yang logik dan munasabah. Okey. Ini saya cakap di sini, jangan 100% cuba nak ingat dari buku teks. Ini masalah juga sometimes. Sebab ada pelajar yang suka hafal. Sekali buka soalan pertama, dia tengok soalan dia tak faham, susah, blackout. Apa yang dia ingat pun tak ingat dah, blackout. So, pernah jumpa kes macam ni. Jadi, saya punya cadangan, kalau boleh, cuba fahamkan. Okey, cuba faham. Kalau kamu sudah faham soalan itu, kamu boleh jawab dengan logik dan munasabah sahaja. Gunakan idea sendiri. Apa-apa idea keluar, jawab. Jawab dulu. Betul salah belakang kira, lain cerita. Okey? Masalahnya, kalau saya jawab ini mungkin salah kot. Ada pelajar jawab macam tu dengan saya. Dia cakap, cikgu, saya ada fikir juga tapi tak jawab juga. Saya fikir itu salah juga. No. Kamu cakap macam tu, saya tak tahu sama ada kamu nak menipu ke, kamu sengaja ke, tak tahu. Tapi better way, kamu tulis apa yang kamu rasa. Itu saja. Tulis sesuatu yang berkaitan, mana tahu ada betul, ada markah. Daripada kamu tak tulis apa-apa. Kalau tak tulis apa-apa, senang kerja kami, kosong. Sekejap habis. So, gunakan IQ, fikirkan apa yang logik untuk soalan tu. Okey? Oh, okey. Sekarang okey ke? Okay, thank you. Alright, sekejap. Okay. Ini contoh. Boleh kah suara okey? Bagi thumbs up kalau okey. Okey, boleh dengar suara? Okay, thank you. Egon, thank you. Okay, ini beberapa soalan. Okey, kita perlu mengelakkan diri dari menjadi mangsa penipuan tersebut. Nyatakan maklumat peribadi yang tidak boleh dikongsikan secara terbuka. Okey, 2 markah. Yang ini ruangan jawapan terbuka, saya letaklah dekat situ. Saya minta pelajar tulis macam tu saja. Nombor kad pengenalan, titik, nombor akaun. Ataupun nombor kad pengenalan, di bawah pun boleh nombor akaun bank. Macam tu sahaja. Ada yang tulis maklumat peribadi yang tidak boleh dikongsikan secara terbuka ialah nombor kad pengenalan dan nombor akaun bank. Boleh. Tak ada masalah. Ikut pada you. Ada cara senang, ada cara cepat boleh siap, ada cara susah pun ada juga. Mana you nak? Saya akan galakkan cara yang mudah lah, senang sikit. Okay? So, ini soalan satu. Ini pula kepentingan. Okay, kepentingan ni 4 markah. Kita sudah faham, kita sudah tahu kalau ada soalan jelaskan kepentingan ke apa-apa dia nak minta jelaskan, bincangkan, huraikan, kita mesti kena bagi huraian, betul? Okey. Untuk 4 markah ini, kita boleh buat 2 kepentingan, 2 huraian. Betul? Okey, satu lagi. Kita boleh buat 1 kepentingan dan juga 3 huraian pun boleh terima. Dapat 4 markah penuh juga kalau betul semualah. Okey, lepas tu dia nak buat 3 kepentingan, 1 huraian pun boleh, tak ada masalah. 4 markah ni, dia ada special sikit. 6 markah pun sama juga. Kalau soalan dia 6 markah, sama lah. 1 kepentingan, 5 huraian pun boleh. Biasanya dia orang buat 2 lah, tapi nak buat 6 pun boleh, tak ada masalah. Extra 1 pun boleh, tak ada masalah. Okay, so saya cerita ini sebab ada banyak cara. Sometimes kita fikirkan, okay, 2 kepentingan wajib ada, 2 huraian wajib. Itu memanglah betul lah. Tapi ada cara lain juga. Saya ingat 1 kepentingan saja. Yang lain semua nak tulis huraian boleh ke? Sangat boleh. Tulis sahaja. Okay. Saya boleh tulis tapi saya tak tahulah itu kepentingan ke huraian ke, tak tahu. Tak apa, itu urusan kami. Kamu tulis sahaja. Okay. Kami akan menentukan itu betul ke tidak. Tugasan korang pelajar mesti kena tulis jawapan untuk soalan. Okay. C. Anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali. Okay, jelaskan tindakan anda. 1 tindakan, 2 huraian. Okay, mesti kena ada tindakan tahu. Kalau di sini dia tak bagi tindakan langsung, lepas tu dia terus huraikan sahaja. Ada pelajar bagi 3 huraian sahaja. So macam mana? Dapat 1 markah lah. So mesti kena ada tindakan, lepas tu huraikan lah. Kenapa kamu bagi tindakan tersebut? Macam mana kamu nak explain huraian
explain tindakan tersebut. Huraikan sedikit. Apa tindakan kamu nak bagi? Apa huraian kamu nak bagi? Nak bagi semua isi macam mana? Tindakan sahaja ke? Jangan bagi tindakan sahaja. Okey? Macam ni, soalan ni ada 4 markah kan? Okey? Mesti kena 2 tindakan, 2 huraian. Kalau tidak, 1 tindakan, lepas tu 3 huraian. Macam tu. Dia mesti kena ada gabungan fakta dan huraian. Itu maksud saya. Tak kira fakta berapa, huraian berapa, mesti kena ada gabungan fakta dan huraian. Mesti kena ada. Kalau bagi semua 4 tindakan, calon tu dapat 3 markah sahaja, maksimum. Kalau dia bagi 4 huraian sahaja, dia masih dapat 3 markah. 1 markah tak dapat. Okey? Okey, soalan tanya tentang bahan akademik. Bahan akademik ini lebih kepada textbook lah, keluar daripada textbook. Kita baca soalan pun dah tahu dah, itu benda yang kita dah belajar ke tak belajar. Mostly ada keluar daripada textbook lah. Okey, untuk soalan ini, 2 sikap yang perlu ada pada individu global. 2 sikap, 2 markah, 2 ruangan Roman. Jawapan itu. Nampak tak? 2 jawapan cukup. Nak bagi ekstra? Bagilah 1. Tak ada masalah. Okey? So, jawapan dia simple sahaja. Mengetahui pelbagai bahasa, mengutamakan produk tempatan. Macam tu saja. Okey, katakan kamu tak biasa tulis macam ini. Kamu nak tulis panjang juga. Okey. Sikap yang perlu ada pada individu lokal ialah 2 markah. Campur dengan ayat kamu sendiri. Ayat tu ambil daripada soalan, campur dengan jawapan kamu. Okey, dapat 2 markah. Cuma kamu buat dalam ayat panjang sikit tu saja. Kalau tak nak panjang, pendek pun boleh juga, tak ada masalah. Okey? Okey, berikan 2 contoh sumber untuk mendapatkan maklumat yang sahih, 2 markah. So 2 jawapan, saya teruskan skip. Terangkan 2 kepentingan. Ini yang saya cerita tadi. Okey, kepentingan dia tanya, boleh buat 2 kepentingan, 2 huraian. Ataupun 1 kepentingan, 3 huraian. Ataupun 3 kepentingan, 1 huraian. Macam itulah. Asalkan ada gabungan fakta dan huraian macam saya sebut tadi. Okey, ini satu lagi. Wajarkah Hamad bertindak sedemikian terhadap ibu bapanya yang telah uzur? Berikan alasan anda. Macam ni. Kalau soalan macam ni, kalau tak menjawab soalan pertama dia, wajarkah tidak wajar? Alasan dia tak terima. Sebab soalan pertama dia, wajarkah tidak wajar, dia tak jawab. Perasan tak? Jadi, mesti kena jawab. Ini yang saya cakap. Kalau dia tanya pendapat diri kita ke, pendirian kita ke, pendapat daripada diri sendiri kita kan, mesti kena jawab itu dulu. Sebelum kita bagi alasan dia. Sometimes pelajar excited, wah ini senang, saya boleh jawab. Tapi, masa buat soalan senang lah, dia orang buat soalan yang banyak salah. Okey? Ingat biasanya soalan-soalan senang yang susah nak jawab. Okey, sekejap. Saya tengok in-call message. Fakta 1 dan contoh. Boleh bagi 2. Boleh. Asalkan gabungan dia. Contoh huraian semua kategori huraian juga. Tak ada masalah. Asalkan fakta diikuti dengan contoh ataupun fakta diikuti dengan huraian boleh. Kita anggap contoh dan huraian itu sebagai huraian juga. Okey. Okey. So, bahagian A selesai. So, kalau ada apa-apa boleh message kan sebelum saya sambung dengan bahagian B dan C, soalan esei. Kalau ada bagi soalan, saya terus sambung . Okey, untuk esei, simple. Kita punya panduan adalah rubrik ini. Saya rasa cikgu-cikgu sudah tahu kan. Pelajar pun kena tahu juga. Okey. Saya rasa pelajar pun sudah tahu dah. Okey, saya teruskan . Okey, untuk dapatkan 7 hingga excuse me, sekejap . Guna harga apa? Cikgu Azman tak berapa faham juga. Okey, saya teruskan . Okey, untuk esei, hargai ke? Hargai boleh guna hargai, tak ada masalah. Hargai kan. Mungkin hargai kot typo kot. Hargai boleh. Okey, untuk soalan ini, esei ini, aras 4 ini, 7 hingga 8 markah adalah
calon cemerlang. Okey, simply say Okey, saya bagi dengan kata yang simple sahajalah. Saya baca esei tu, saya rasa macam wow. Kalau ada wow factor dekat esei dia, itu memang layak masuk dekat aras 4. 7 hingga 8 markah. Okey, wow. Macam dia macam lain daripada yang lain. Dia ikut apa yang kita mahu, apa yang soalan mahu. Cara dia menjawab pun, cara dia olahkan ayat pun, wah, cantik, terbaik macam tu. Kita pun rasa macam happy kan. Wah, semua dia pandai tulis macam tu kan. Kalau cikgu jumpa esei macam tu, dia memang layak dapat 7 hingga 8 markah. Full marks boleh dapat. Okey. So, kalau soalan tanya nilai dekat esei tu, pelajar kena mesti jawab 2 nilai betul. 2 nilai betul. Untuk ini cemerlang ni. 2 nilai mesti kena betul. Kalau dia jawab semua bagus, wow, tapi dia punya nilai 1 tu tak kena dekat skema kita, dia akan turun ke aras ketiga. Sebab dia sudah bagi 2 nilai sahaja, 1 sudah salah. Kalau 1 nilai saja, dia punya kriteria akan turun ke aras 3, iaitu 5 hingga 6 markah walaupun dia punya huraian terbaik. Itulah. Kena hati-hati, dan ini actually senang untuk skor markah dan ini juga susah untuk skor markah. Senang untuk hilang markah pun ini juga. Okay? So, hati-hati So, mesti kan ada 2 fakta, 2 isi utama. Macam saya di sini, selalu biasakan pelajar buat 2 perangan. Ada sekolah buat 3 perangan. Ada yang buat 5 perangan. 5 perangan tu macam mana? Pendahuluan 1, isi 1, isi 2, isi 3, kesimpulan 1. Ada juga. Betul ke semua tu? Tak ada masalah. Jadi benda yang kita nak ada dekat situ, boleh saja, tak ada masalah. Terpulang pada cikgu. Sebab setiap sekolah, setiap negeri dia ada cara-cara yang berbeza. So saya okey saja. Asalkan dia menjawab apa yang kita nak, itu okey, tak ada masalah. Macam saya di sini, 2 perangan. Saya minta mereka buat 2 perangan. 1 perangan, 1 fakta, huraikan. Perangan kedua, fakta kedua, huraikan. Cukup. Tak payah peningkan kepala, 2 cukup. Kamu buat 2 itu dengan cara yang terbaik, sudah cukup. Okey, katakan pelajar ni, dia macam critical sikit. Dia susah mau tulis. Macam mana? Mereka saya train untuk buat 1 perangan sahaja. Dalam 1 perangan tu, at least 4 hingga 5 ayat cukup. Daripada dia tak tulis banyak-banyak, at least dia tulis sedikit pun. Kalau kena, memang ada markah. Kalau dia boleh tulis banyak, galakan, biarkan tulis banyak. Kalau tak dapat, tulislah apa-apa yang kamu rasa betul berkenaan dengan situasi teks penyataan di atas, buat sahaja. Sebab korang punya markah ni nak pergi 7 hingga 8 mesti kena ada wow. Dan tak mustahil jugalah dekat situ. Tapi 5 hingga 6, 3 hingga 4 mostly boleh dapat. Markah aras 2, markah aras 3 mostly pelajar akan dapat. Mostly. Yang segelintir juga tak dapat sebab dia mungkin keluar topik ke, salah besar ke, macam tu. Tapi mostly pelajar akan dapat 3 hingga 4 markah ataupun 5 hingga 6 markah. So, sudah cukup lah. Ada pelajar saya pernah jumpa, dia buat 1 perangan sahaja. Dan dia dapat 5 markah. Semua yang ditulis betul. Tapi dia gunakan ayat pendek-pendek sahaja. Tapi, susunan dia cantik. Dia macam saling ada macam kesinambungan ayat. Atas ada fakta. Fakta tu apa cerita. Dia uraikan sikit. Lepas tu dia uraikan 1 ayat lagi yang dalam bahasa yang simple. Lepas tu ayat pendek. Lepas tu dia bagi 1 contoh untuk ayat atas tu. Macam mana fakta itu. Okey, lepas tu dia bagi tahu kesan. Dia bagi tahu apa akan jadi kalau kita buat fakta itu. Wow, cantik. Dia buat dengan cantik. Jadi, okeylah, boleh dapat 5 dengan markah. Tapi sayangnya dia tak buat 2 perangan lah. Dia buat 1 saja. 5 ayat ke apa macam tu sajalah. Okey. So ingat mostly pelajar boleh dapat aras 3 ataupun 2. Besar juga tu markah tu. 4 markah, 5 markah, 6 markah tu memang besar. Okey. So cerita pada ini pula. So aras 4 ini, kalau 1 nilai salah, dia akan turun ke aras ketiga. Dia akan jadi 1 nilai betul saja, iaitu aras 3. Dia akan dapat maksimum 6 markah lah. Okey. Alright. Ini esei yang cemerlang. Kalau nak esei yang cemerlang, saya minta pelajar mesti kena masukkan semua elemen inilah. Mesti kena ada fakta, mesti kena ada huraian, mesti kena ada contoh. Fakta, huraian, contoh. Kalau seorang minta nilai, mesti kena ada minimum 2. Maksimum dia nak bagi 4 pun boleh, tak ada masalah.
Janganlah dia bagi 5, 6, 7, 8 sampai 10 pula, tak payah. Okey, tak perlu. 4 maksimum, 2 minimum cukup. Sebab syarat dia mesti kena ada 2 nilai yang betul. Okey. So ini untuk esei cemerlang lah. Terpulanglah dia nak bagi 2 huraian ke, 3 huraian ke, nak bagi 2 contoh ke. Ada yang buat inference, kesimpulan lah, kesimpulan ringkas. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, sekejap Okey. Contoh, untuk contoh yang ada pelajar bagi nama agensi yang tak terkenal sangat dalam short form. Macam tu boleh kesan. Okey. Nama agensi kalau boleh bagi full form. Yang tak terkenal tu memang susah jugalah sebab macam biasanya kami cek juga. Kalau dalam skema tak ada, kami akan cek Google juga. Ada tak agensi ni wujud macam ni? Kalau wujud, kami akan bagi. Inilah jawapan yang logik munasabah yang kami terima. Kalau tak ada, memang tak ada lah. Okey, itu yang pertama. Contohlah, Jabatan Alam Sekitar. Pelajar nak tulis JAS huruf besar sahaja, boleh. Dapat markah. So, jabatan tu kalau dia tak tahu full form dia, Jabatan Alam Sekitar, dia boleh tulis JAS. Tapi syarat dia kena tulis huruf besar lah. Jangan pula tulis huruf kecil pula. Itu memang tak ada markah. Kita sudah bantu, tapi untuk itu memang tak boleh bantu. Okey, macam itulah. So agensi itu semua memang kena tepat lah. Kalau tak tepat pun at least nama pendek dia, ringkasan dia, singkatan dia mesti kena betul punya lah. Okey. Ini untuk calon-calon yang nak lulus. Okey, sama juga dia tak perlu tulis banyak, tapi benda yang tulis mesti merangkumi ini. Fakta kena ada, huraian kena ada. Okey, kenapa saya letak contoh, kenapa saya tak letak kesimpulan semua? Tak payah. Sebab pelajar yang nak lulus ini selalunya tak tulis banyak. Macam saya sebut tadi, saya ada dapat satu pelajar, biasanya dia tak tulis banyak. Dia macam esei pun dia buat satu perangan tu pun ada 4 ayat, 3 ayat, sometimes dia buat 5. Mostly dia buat 3-4 ayat saja. So pelajar macam itu saya biasakan dengan satu fakta betul, 2 ke 3 huraian. Termasuk contoh lah, mana-manalah kena. Sebab memang mereka bukan nak dapat markah esei cemerlang. Saya galakkan mereka untuk buat macam ini sebab at least mereka dapat markah daripada dia tidak dapat markah. Macam itulah. Okay, so ini untuk pelajar yang harapan lulus. Okay, sekali lagi saya cek soalannya. Okay, to be safe, nilai rasional, nilai bertanggungjawab. Okay, betul. Tapi sekarang saya pernah jumpa soalan dia macam ni. Berdasarkan nilai universal yang anda telah pelajari lah. Okay, tapi sebelum tu dia ada tulis satu ayat. Selain daripada nilai rasional dan bertanggungjawab. Lembaga pun pandai juga. Sebab pelajar sudah biasa train dengan rasional dan juga bertanggungjawab. Jadi, dia nak ubah satu kali macam ni. Selain daripada nilai rasional dan juga bertanggungjawab. So, maksud saya, jangan sentiasa, bolehlah kalau rasional bertanggungjawab, okey saja, tak ada masalah. Cuma kena tahu juga nilai lain. Sebab kalau dia tahu nilai lain, dia ada macam option lain juga selain daripada 2 nilai ini. Itu maksud saya. To be safe to be safe. Okey. Saya teruskan. Alright. Ini soalan daripada modul kami lah di daerah Manjung sini. Okey, sejak perintah kawalan dikuatkuasakan, bekerja dari rumah bukan lagi satu pilihan, malah telah menjadi satu norma baharu bagi kebanyakan pekerja di Malaysia. Okey, soalan A, ini bahagian B. Berikan 2 norma baharu yang diamalkan semasa COVID-19. Ini biasalah 2 markah, 2 jawapan. Macam kita jawab soalan struktur sahaja. Jawab saja directly. Okey, soalan B pula. Setujukah anda dengan pernyataan ini? Jelaskan jawapan anda berdasarkan nilai universal yang dipelajari. 8 markah. Ini yang kita nak fokus. Okey, ini jawapan untuk soalan A tadi. Okey, ini rangka jawapan untuk esei tadi. Okey, ini pelajar ni dia macam rangka saja kan. Kalau dia gabungkan ini jadi satu perangan, lepas perangan kedua, okey, bolehlah.
Tapi biasanya sometimes pelajar yang harapan lulus ni tabur banyak lah. Dia tulis satu perangan macam tu saja dalam 3-4 ayat saja. Okay. First jawapan mesti kena bagi tahu setujukah anda dengan pernyataan ini. Mesti kena sebut setujukah. Ini dia ada rangka jawapan setuju. Okay. Lepas tu berdasarkan nilai universal. So di sini saya letak nilai rasional bertanggungjawab macam cikgu tanya tadi kan. Saya letak ini common lah, selalu boleh gunakan. Okey, kalau boleh extra nilai tahu pun lagi bagus. Lagi safe side kan. Okey. Lepas tu kita kena bagi tahu kenapa bekerja dari rumah tu bukan lagi pilihan. Dia sudah jadi common, norma baru dah. Kenapa? Kita kena bagi tahu bekerja dari rumah apa kebaikan dia. Okey. So dia ceritalah menjimatkan masa, meluangkan masa bersama keluarga. So boleh ceritalah. So ini cara yang saya selalu praktis. So satu perangan ni saya akan letak setuju, nilai rasional, nilai bertanggungjawab. Lepas tu mula perangan pertama tu saya mula dah. Lepas tu perangan kedua, fakta kedua. Lepas saya minta huraikan. Macam inilah. Ini draft lah. Ini akan jadikan sebagai satu bentuk esei yang penuh nanti. Ini draft saja. Okey. Untuk perkembangan isi ni, macam saya sebut tadi, saya biasakan guna 2 perangan sahaja. So saya bukan cakap ini yang paling tepat sekali, tak ada cikgu. Ikut pada sekolah masing-masing. Cikgu sudah biasakan pelajar buat macam 3 perangan ke, 4 ada pendahuluan kesimpulan ke, up to you cikgu, tak ada masalah, tak salah pun. Macam saya sebut tadi, kita akan baca setiap ayat yang ditulis. Okey, kita akan cari jawapan yang tepat untuk soalan yang ditanya. Jadi tak ada masalah. So lain tempat, lain cara kan, tak apa, boleh saja, tak ada masalah. Ini cara kami di sinilah yang saya praktis lah. Okey, satu perangan tu mesti kena ada fakta, 2 huraian, 1 huraian lanjutan dan 2 contoh. Sometimes saya minta mereka buat inference. Yang kelas-kelas depan yang saya harapkan A+ tu, saya akan minta lain pula cara. Okay, ini common yang saya bagi. Okey, maksudnya satu perangan tu dia ada 6 ayat. Kalau macam ini memang boleh masuk kategori yang cemerlang lah, aras 4, 7 hingga 8 markah. Okey, pelajar yang harapan lulus pula, sama juga, saya akan minta fakta huraian. Kalau dia nak bagi ekstra contoh, lagi bagus, bonus untuk dia. Cukup, tak payah cerita banyak. Lepas tu dia akan buat 1 perangan lagi. Kalau dia tak mau buat 2 perangan, saya akan minta buat 1 perangan saja, iaitu dalam 5-4 ayat sahaja. So inilah cara saya praktis lah. Okay? Kalau calon ataupun cikgu rasa cara ni macam okey, boleh gunakan. Tak rasa okey, tak apa, tak ada masalah. Cikgu guna cara kamu sendiri. Okey, satu lagi. Saya biasakan pelajar buat dalam perangan. Mesti kena buat dalam perangan. Kenapa? Ada pelajar buat 1 perangan, semua 3 isi, 3 fakta dia letak dalam 1 perangan. 2,5 page. 2,5 page. Dia tulis banyak macam esei karangan. Salah ke? Tak salah juga. Tapi saya minta mereka buat dalam perangan untuk kenal pasti. Okey, ini ada isi, lepas ada uraian, ada contoh, ada kesimpulan ringkas dan sebagainya. Okey? So, itu memudahkan pemeriksa. Okey, itu satu. Yang kedua, tulisan calon mesti kena baik-baik sikit lah supaya pemeriksa boleh baca. Ingat kertas calon kami tak semak manually. Benda ni akan di-scan masuk dalam sistem, kami akan menghadap dengan laptop, semak di laptop. Jadi, ada yang tulis dengan pensel. Sorry, kalau boleh guna pen. Okey? Ada yang gunakan pen yang dah kuat, yang banyak tu macam lele tu. Pun tak boleh juga. Sebab sometimes scan dia punya tulisan pergi mana pun saya tak tahu. Okey. Ada yang guna macam potong tu kan, liquid paper tu yang padam tu. Yes. Kalau boleh tak payah guna itu semua, just potong dengan pen sahaja, tulis jawapan. Nah, potong tu jangan potong sampai tak nampak semua. Jangan buat macam tu. 1 line sudah cukup. Lepas tu ada yang buat pandai macam tu pula. Macam mana tahu? Dia potong, lepas tu dia sign lagi bahawa dia yang potong benda tu. Astaga. Tak payah buat macam tu semua. Okay? So kalau salah, just potong 1 kali, buat ayat barulah. Macam tu saja. Okay. Benda ni dimasukkan dekat sistem. Jadi, kami kena baca dan semak di sistem. Pastikan tulisan kamu besar, jelas dan kemas. Lagi bagus. Itu bonus untuk kami. Tak kemas pun tak apa. Tulisan tu pastikan besar sedikit.
pernah jumpa satu kes, ini kes benar. Tulisan dia kecil sangat, sangat kecil. Saya terpaksa zoomkan dia, saya punya screen. Saya masih tak boleh baca. Tapi dia menjawab semua soalan. Then saya terpaksa lah, tak ada bagi markah. Sebab saya tak tahu apa yang dia tulis. So, ini memang bahaya. Okay, kalau satu paper tu saya boleh semak dalam 30 hingga 45 minit kan. Kertas-kertas yang macam ni, tulisan yang kecil tu, saya boleh habiskan dalam 5 minit saja. Sebab saya tak ada kerja, saya tak boleh nak semak. Sebab saya tak boleh baca. Jadi, hati-hati dengan tulisan. Pensel, hati-hati, jangan guna. Okay? Macam saya sebut tadi, ada banyak cara untuk menjawab esei. Ada yang gunakan fakta huraian contoh saja, ada fakta huraian contoh kesimpulan ringkas, inference. Ada yang guna fakta huraian lanjutan, contoh kesimpulan dan sebagainya. So, ada banyak cara. Terpulang juga, apa cara cikgu nak pakai. Kalau sudah biasa gunakan cara ini, pelajar sudah train macam ni, cikgu teruskan sahaja. Jangan tiba-tiba, kita ubah cara ni. No. Sekarang kita cuma ada 19 hari saja, cikgu nak praktis dia dengan cara baru, memang dia akan pening kepala cikgu. Jangan. So, buat macam biasa sahaja. So, ini just tambahan sahaja. Okey, ini soalan esei yang membawa 2 markah. Situasi. Lepas tu, soalan A ni, apakah perasaan anda setelah membaca maklumat di atas? Dekat sini, dia tak tanya apa-apa. Dia cuma tanya perasaan saja, tapi 2 markah kan? Sebutlah perasaan dan kenapa kamu ada perasaan itu, 1 markah. 2 markah dekat situ. 1 untuk perasaan dan 1 lagi untuk alasan perasaan tersebut tadi. So, hati-hati juga. Sometimes dia orang di sini pelajar macam jawab macam ni. Apakah perasaan anda setelah membaca maklumat di atas? 2 markah. Pelajar itu bagi 2 perasaan. 1 perasaan sedih, 1 perasaan marah. Macam mana? 1 markah juga dapat. Okey, bukan dia minta dua-dua tu perasaan. 1 perasaan, 1 lagi alasan kepada perasaan tersebut. Okey. Soalan B pula. Berdasarkan prinsip keprihatinan, cadangkan tindakan yang patut diambil terhadap Azmi. Okey. Kalau baca macam ni ramai pilih watak dia Azmi. Sebenarnya bukan Azmi watak dia. Okey. Tindakan yang patut diambil terhadap Azmi. Maksudnya siapa yang boleh ambil tindakan dekat Azmi? Siapa Azmi sebenarnya? Inilah Azmi. Azmi ialah seorang pelajar cemerlang sekolah. Dia sering tidak hadir kerana bekerja sambilan untuk membantu keluarga setelah ayahnya meninggal dunia. Pihak sekolah telah berkali-kali menghantar surat amaran, tapi Azmi masih tidak hadir ke sekolah. Akhirnya Azmi dikenakan tindakan buang sekolah. Ini situasi dia. So, siapa yang layak ambil tindakan terhadap Azmi? So, pelajar kena faham, ini adalah soalan-soalan yang perangkap. Dia macam saja nak test lah, pelajar boleh faham ke tak? Macam tu. Azmi adalah watak kedua, watak sampingan dia. Bolehlah 1-2 ayat cikgu atau pelajar nak tulis Azmi, boleh, tak ada masalah. Tapi watak utama di sini adalah pihak sekolah. Okey, ingat kalau tak tulis watak di sini memang salah, susah jugalah. Jadi kena betul-betul faham soalan dia. Okey. So, ini soalan B. Okey, satu lagi. Kalau soalan macam ni, berdasarkan prinsip keprihatinan, ada yang jawab macam tu. Cikgu, boleh tak saya menjawab prinsip keadilan? Boleh ke? Tak boleh. Sebab soalan sudah mention dekat situ, berdasarkan prinsip keprihatinan. Ada yang jawab, ini soalan pernah saya bagi dekat student saya, dia jawab, Sir, saya nak buat 1 prinsip keadilan, 1 lagi prinsip keprihatinan, boleh ke? Bolehlah, tapi kamu dapat 4 markah saja. Saya cakap, kamu nak 4 markah kan 8 markah? Dia cakap 8 markah. Buatlah prinsip keprihatinan. Jangan buat benda yang tak suruh buat. Senang cerita. Macam tu saja. Buat apa yang diminta saja. Okey? Okey, ini satu jawapan yang ada fakta, huraian lanjutan, contoh 2. Okey, di sini saya ambil 1 saja. Contohnya. Cuba tengok cikgu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barisan ke-7, ayat ke-7 tu. Contohnya, pihak sekolah boleh menziarah ke rumahnya dan menasihati Azmi untuk kembali ke sekolah. Menziarah lain, menasihati lain. Sebab tu dia dipecahkan kepada contoh 1 dan juga contoh 2. Cukup macam ni.
Okey. Kalau cukup macam ni, dia sudah buat satu perangan macam ni. Okey, kalau dia buat satu lagi perangan macam tu juga, okeylah boleh dapatlah arah 4 tu. Kalau dia buat macam ni, layar dapat separuh markah sudah dapat. Separuh markah sudah dapat dekat sini. Okey. Ni contoh Saya ambil satu lagi bahagian C Sama juga bahagian C ini, soalan A ni ada 4 markah. Okey, nyatakan cara untuk melaksanakan program komuniti di atas. Nyatakan, berikan, senaraikan, cadangkan. Kalau keluar dekat bahagian soalan struktur, tidak perlu bawa huraian. Nanti saya tunjukkan kata-kata tugas nanti saya tunjuk. Okey, so di sini dia kata nyatakan 4 markah. Sebut saja 4-4. Cara sahaja, tak perlu bawa apa-apa huraian. Okey. Okey, ini satu rangka untuk 3 perangan pula. Tadi kan saya cakap boleh buat 2 perangan, 3 perangan, 4, 5, ikut pada sekolah lah. Ada yang 5 perangan tu macam mana tahu? Satu perangan pendahuluan, 1 ayat ataupun 2 ayat ringkas. Perangan kedua, 3, 4, 3 isi. Kesimpulanlah satu lagi ayat untuk menutup dia punya esei tu. So dia nak macam rajin buat 5 perangan lah. Tak apa. Atas perangan pertama pendahuluan dan yang paling bawah kesimpulan, tak ada apa-apa kena dengan situasi ke soalan ke, tak ada kena, tak ada markah. Tapi perangan 2, 3, 4 yang ada isi, fakta, uraian, contoh, kesimpulan, inference, semua tu kami akan baca. Dekat situ dia dapat 8 markah, 8 markah dia dapat. Masih dia dapat markah penuh juga. Sekiranya dia menjawab ataupun menguasai untuk soalan itu. Okey. So ini satu contoh rangka untuk 3 perangan. Okey. Bagaimanakah anda boleh menjayakan program tersebut berdasarkan nilai universal? Inilah cerita pasal soalan tadilah. So watak. Kalau dia cakap anda, jangan cakap Ramu ke, Mutusami ke, Acung ke, Ali ke, tak payah. Watak anda adalah saya. Kan kita dah tengok kan watak-watak semua dekat awal-awal tadi kan. Macam tu saja. Okey. Ini satu lagi macam panduan. Saya minta pelajar lah tulis macam ini saja. Ayat permulaan untuk esei. Okey. Untuk pelajar cemerlang, saya minta 6 ayat satu perangan. Lepas tu perangan kedua pun sama, 6 ayat juga. Permulaan dia macam ni, tulis fakta. Kehendak soalan. Soalan tanya punca ke, kesan ke, kepentingan ke, langkah ke, apa-apa saja ditanya saja, mula dengan ayat kehendak soalan. Contoh katakan soalan tanya kepentingan kan. Kepentingannya adalah, cukup, terus mulakan jawapan anda. Lepas tu, ayat kedua adalah nombor 2. Hal ini kerana. Ceritakan sikit tentang kepentingan tadi. Ayat kedua. Lepas tu satu lagi ayat, justru tambah lagi apa kepentingan. Satu lagi ayat pendek saja, cukup. Lepas tu, apa contoh yang sesuai untuk fakta kepentingan tadi? Ayat pertama tadi. Contoh yang sesuai untuk kepentingan tadi. Contohnya letak satu. Okey? Sorry, ada typo dengan ini Okey. Lepas tu 5 dan 6 tu bagi satu kesan kepada kepentingan. Kalau buat fakta ini, kepentingan ini, apa kesannya? Bagilah 2 kesannya. Macam tu saja. Lepas tu repeat kali kedua. Ulang 2 kali, 2 perangan dengan cara yang sama sahaja. So ini panduan untuk permulaan esei. Okey, kalau pelajar yang macam lulus dekat bahagian C, B, harapan lulus semua tu, saya minta mereka tulis 1, 2, 3 dan 5. Satu perangan tu 1, 2, 3 dan 5. Kalau dia nak bagi contoh, bagus, thanks God. Dia ada bonus lah sikit macam tu. So saya minta 1, 2, 3 dan 5. Untuk pelajar cemerlang, saya minta cara macam ini saja. 6 mesti kena ada permulaan dia. Kalau calon saya tu dia sudah pandai buat ayat dia, saya tak minta dia buat macam ini. Dia ada ayat dia sendiri, okey tak apa, buat saja. Sebab saya tahu dia punya cara macam mana kan, saya kekalkan macam cara dia juga. Cuma pelajar-pelajar yang tak pandai buat ayat tu, saya praktis dengan ayat-ayat macam ni. Lepas tu untuk pelajar yang harapan lulus tu, saya minta 1, 2, 3 dan 5. Okey. Dalam esei juga tidak boleh ulang ayat yang sama. Okey, biasanya berlaku pada pelajar yang suka tulis kesimpulan.
ataupun inference. Contoh di sini ya. Baris kedua. Pertama sekali, mewujudkan keresahan dan kerisauan dalam kalangan pelajar. Pelajar pula. Masyarakat. Ini fakta dia. Lepas tu paling bawah sekali ya, ayat kedua terakhir tu. Nampak tak tegasnya? Okey. Tegasnya, penyebaran berita palsu meresahkan orang ramai di Malaysia. Ayat dia berbeza, maksud dia sama. Kalau boleh jangan biasa buat macam tu. Okey, ayat beza maksud yang sama, consider dikira sebagai ulangan. Okey, jangan buat macam tu. Ada yang macam ni, ada yang buat macam mana tahu? Okey, dia sudah bagi fakta, lepas tu tegasnya keresahan membuatkan rakyat Malaysia risau. Direct saja. Dia macam tak ubah apa-apa, dia direct saja. Macam nampak sangat dia ulang balik fakta dia. Ini semua dikira sebagai ulangan. Kami akan letak you. Apa akan jadi pada you? Kalau dalam esei kamu ada you kan, apa jadi? Maksudnya, kalau kamu pelajar cemerlang, kamu ada you banyak, kamu akan jadi tak cemerlang dekat esei. Maksudnya, kamu tak dapat markah 7 hingga 8 markah. Kurang markah kamu. So, inilah yang terjadi pada pelajar-pelajar yang tiba-tiba macam result dia B+. Dekat sekolah, dia dapat A tolak, A solid, A+. Tiba-tiba, exam result yang sebenar, dia dapat B+. Kenapa? Dia buat mistake macam ini. Dia check balik pun sama juga B+ juga. Sebab dia punya mistake memang macam tu. Common mistake dia buat. Careless mistake. Careless common mistake selalu pelajar buat. Okay? So hati-hati. Sayang kalau pelajar cemerlang buat macam itu punya mistake. Memang sayang. Markah hilang. Okay? Apa lagi? Okay. Kata hubung moral. Okay. Boleh gunakan kata hubung moral, penanda wacana dalam esei kita, dalam jawapan kita. Untuk apa? Untuk cantikkan. Sometimes kita nak buat ayat pendek-pendek, kita pun macam segan kan. Bolehlah kata hubung ke apa ke. Boleh, tak ada masalah. Okay. Simbol, singkatan jangan biasa gunakan. Sometimes, tak ada. Most of time. Banyak ringkasan, banyak simbol-simbol dia guna. Daripada mana dia belajar benda ni semua? Daripada message, itulah message. Chatting dekat WhatsApp ke, chatting semua tu dia kan selalu gunakan ringkasan semua tu. Benda tu dia apply dekat kita punya jawapan. Sorry. Jangan gunakan macam tu. Okay. Simbol macam ni. Undang kuasa 2. Sebenarnya dia nak sebut undang-undang. Saya faham. Tapi kita boleh terima juga. Tulislah undang-undang. Singkatan kepada KPD. Dengan DGN. Jangan. Kalau boleh tulislah dengan. Okay, boleh tambah nilai ataupun huraian. Saya letak dekat sini +2. Ikut pada markah. Kalau 2 markah sahaja, janganlah kamu nak bagi tambah 2 markah lagi, 2 jawapan lagi. 1 cukup. Kalau boleh 2-2 bagi jawapan yang confident, yang betul-betul betul. Okey. 4 markah, 6 markah, 3 markah, tambah 1 ataupun 2. Up to you. Okey, kamu rasa confident, tak payah tambah. Nak tambah juga, okey boleh. Tak ada masalah. Ini kata tugas yang saya bagi tahu tadi. Yang berwarna light blue. Okey. Nyatakan, cadangkan, ramalkan, berikan dan senaraikan ini. Kalau kamu jumpa dekat seorang struktur, tidak perlu bawa huraian semua. Inilah. Okey. Seorang struktur kata tugas. Yang lain semua tu familiar. Kita sudah biasa dengar, nampak, baca, buat. Ini semua familiar lah. Perasaan. Gembira, seronok, sayang, simpati, bangga. Banyaklah perasaan dia. Okay. So ini just tambahan saja untuk pelajar tengok saja. Okay. Last ya. Jawapan calon. Kalau boleh biasakan dengan jawapan-jawapan yang logik lah. Logik dan munasabah. Okay. Jangan sesekali biarkan ruangan jawapan kosong. Please. Please. Dan please. Sebab rugi. Rugi kamu belajar 5 tahun dekat sekolah, lepas tu kamu datang exam, lepas tu biarkan ruangan kosong, tidur, lepas tu balik. Very, very sorry. Sangat rugi. Kalau ada perasaan macam itu, saya cadangkan di sini baik kamu tidur dekat rumah sahaja. Ada katil, ada aircon, senang aircon lagi daripada kamu tidur dekat meja yang tak selesa kan. So jangan buat macam tu. Maksud saya, galakkan, tulis banyak.
tulislah sesuatu supaya kami bekerja. Kami tulis. Kami tulis pula. Kami semak tulisan kamu orang tu. Jawapan kamu orang, kami akan semak. Okey? Tak kira kamu tulis kecil ke, banyak ke, tetap setiap perkataan tu kami akan baca dan semak. Okey? Jangan sesekali biarkan ruangan kosong, please. Gunakan bahasa Melayu yang simple, mudah. Sometimes yang pelajar kita ni, nak cari ayat yang cantik tau. Cantik, bombastic. Dia fikir dekat situ 2 jam. Sudah. Tak payah. Kamu rasa apa, tulis itu saja. Cuma jangan gunakan bahasa-bahasa yang pasar yang saya tak faham ke. Itu memang tak boleh lah. Tapi bahasa biasa, mudah, simple, digalakan. Okey, daripada kamu gunakan ayat yang canggih. Okey, jawab semua soalan bahagian A, B dan C. Bahagian A semua, bahagian B pilih satu yang paling confident, C semua. Okey. Baca dan fahamkan nilai universal tu yang saya bagi tahu tadi itu, kata-kata kunci. Lepas tu isu-isu yang berkaitan dengan 1 tahun lepas, macam itulah. Cuba cari isu-isu yang berkaitan lah. Macam biasa sekarang ni, bertahun-tahun kita ada masalah dalam ICT kan, masalah dengan scammer, hackers. Itu semua common, selalu ada. Okay, so isu-isu kemanusiaan, tengoklah sikit kemanusiaan apa yang pernah keluar, kemanusiaan yang tak pernah selesai lagi, isu apa, ambil tahu sedikit. So tengok juga soalan-soalan percubaan, ada banyak isu dekat situ. Kalau kamu dapat soalan percubaan negeri-negeri lain tu, cuba tengok, baca, ambil tahu isu-isu yang dikeluarkan dan compare isu yang selalu keluar, selalu tak keluar. Inilah tips dia. Okay? So, itu saja saya rasa untuk hari ini. So, kalau ada apa-apa kekurangan, minta maaf. Dan ada apa-apa nak tanya, boleh tanya juga. Saya bagi sedikit masalah untuk Q&A. Okey, saya buka slot kalau ada apa-apa nak, siapa-siapa yang nak tanya. Tapi tadi pun ada dah pada ruang chat tu dah ramai juga tanya soalan pada Cikgu Antaran. So Cikgu Antaran pun jawab dengan on the spot. So soalan tu dapat dijawab dengan sangat jelas penerangan dia. Perkongsian yang sangat baik, ya betul. Memang memberi orang kata apa? Penambahan lah ilmu dan pada cikgu dan juga pada student lah. So kami sangat bersyukur hari ini dapat berkongsi, dapat dengar, dapat menambah kemahiran lah untuk kita ajar sama-sama student untuk kita naikkan level mungkin daripada D kepada B, kepada kredit lah. Kita harap dengan pendedahan daripada Cikgu Antaran tadi memang kita dapat tingkatkanlah prestasi SPM tahun ni. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Cikgu Antaran. So student pun ramai dah nak balik dah ni. So akhir kata kalau ada slot akan datang untuk kita share, harapnya Cikgu Antaran tak keberatan lah untuk boleh membantu apa yang kita boleh bantu. Sama-sama lah untuk kita naikkan GPMP untuk moral untuk daerah, negeri, khusus dan seterusnya. Kalau kita boleh sebarkan untuk negeri lain pun bagus. Okay, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi pada guru-guru, pada murid yang sama-samalah memberi tumpuan yang penuh untuk last pit stop hari ini. Okay, terima kasih. Boleh kita boleh akhiri dan kita boleh nihalah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bye. Terima kasih Cikgu. Cikgu bye-bye. Thank you. All the best. Good luck. Cakap.